Boleh tak describe apakah itu harta sepercarian dan bagaimana mahkamah menentukan perkiraan harta sepercarian ni? Okey, baik. Untuk harta sepencarian adalah harta yang dimiliki oleh dua-dua belah pihak, maknanya sama ada isteri ataupun suami yang dimiliki dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya bila dia berkahwin, contohnya dia beli sebiji rumah dan contribution dia bersama, tapi dia beza kat sini. Seorang isteri dia ada hak untuk sumbangan tidak langsung, tapi seorang suami dia tak ada hak untuk sumbangan tidak langsung lah. Dan contribution tu adalah pengiraannya adalah dia berdasarkan kepada tempoh perkahwinan tersebut dan kiraan loan yang dibuat lah ataupun pembayaran setiap bulan. Kebiasaannya paling kurang yang isteri akan dapat 1/3 daripada keseluruhan harta untuk sumbangan tidak langsung. Kalau sumbangan langsung dia akan dapat balik lah. Berapa banyak yang kita keluarkan, contohnya kita bayar muka untuk rumah tersebut, so maknanya bayaran muka tersebut kita akan dapat balik lah pulangan. So kebiasaannya untuk dia macam satu rumah, takkanlah mahkamah nak suruh belah, kau ambil sebelah, kau ambil sebelah, tak. So biasanya mahkamah akan suruh jual rumah tersebut, akan keluarlah perintah untuk jualan. So hasil daripada jualan tersebut dibahagikanlah, contoh 30-70 ataupun 40-60, so dibahagikanlah mengikut kadar yang sewajarnya. Andai kata isteri tidak berharta, sepanjang perkahwinan memang suami saja yang menyara dan suami saja yang memiliki harta, apakah peluang isteri untuk mendapat harta sepercarian kalau situasi berlaku? Dia berdasarkan kepada sumbangan tidak langsung. Sumbangan tidak langsung ni macam mana? Sumbangan tidak langsung adalah dia seorang isteri yang taat kepada suami dan juga dia membantu dalam menguruskan rumah tangga. Sebab apa? Sebab seorang isteri ni yang duduk rumah ataupun bekerja, tapi dia menjaga maruah dia sebagai seorang isteri dan tidak mengganggu suami dia untuk bekerja secara langsung sampai mendapatkan satu pendapatan yang membolehkan harta tersebut dimiliki oleh suami.